Hai, Assalamualaikum you all. Ini dia rebung buluh ya. Rebung buluh ni belum perisi lagi. Nanti saya perisi. Okey, rebung buluh. Ini dia rebung buluh yang dah dibuang kulit dan diambil isi yang lembut. Nanti saya rebuskan. Rebus sampai rebung tu lembut. Okey. Rebung ni saya nak masak dengan ketam, masak lemak cili api bersama rebung. Okey, rebuskan dulu rebung ni sampai lembut. Okey, ni dia bahan-bahan ketam. Ketam ni ketam bunga ya. Saya dah perisi belah dua. Ketam ni kecil je. Okey, ni bahan-bahan tumbuk dia. Serai 3 batang, cili api, kunyit, bawang besar, bawang merah, bawang putih. Okey, bahan-bahan ni semua akan ditumbuk dan serai akan dititik. Okey, sekarang mula dengan menumbuk cili, bawang putih, bawang merah besar dan kunyit. Serai titik-titik je ya. Okey. Okey, tung dah tumbuk. Okey, ini dia bahan yang dah ditumbuk tadi. Okey, mula-mula kita masukkan air. Rebus dulu bawang putih, bawang merah, cili yang dah ditumbuk tadi, kunyit tadi, serai. Okey, kita renekkan dulu bahan-bahan ni. Saya tak menggunakan minyak ya, saya rebus semua. Tapi saya rebus dulu cili, bawang putih, bawang merah yang dah ditumbuk tadi. Okey, rebus dulu sampai merenek. Okey, letakkan asam keping. Asam keping 1 keping saja. Okey, bila cili dah betul-betul masak, baru masukkan rebung yang dah direbus tadi. Rebung ni agak lembut sikit ya. Bila dah direbus lagi, dia rasa lembut. Okey. Gaul-gaul dengan cili yang direbus sampai mendidih. Okey, kemudian kacau. Okey, dah sebati sedikit. Barulah masukkan santan. Santan ni santan fresh ya. Saya letak 1 biji santan yang diparut dan diperah. Okey, santan ni betul-betul fresh. Ambil sebiji je. Okey, gaul-gaul. Kacau-kacau santan ni bagi dia betul-betul mendidih sedikit. Tapi kacau terus ya. Jangan sampai dia pecah minyak santan tu. Okey, dengan api yang perlahan. Okey, masukkan serbuk kunyit ya. Serbuk kunyit 1 suduk untuk bagi lagi nampak masak lemak cili api tu. Kuning dia tu lagi naik sikit lah. Okey, kemudian renekkan dulu sampai mendidih. Okey, jangan lupa letak perasa garam, gula, Ajinomoto. Terpulanglah kalau nak letak perasa yang lain ke, seperti serbuk Maggi ataupun serbuk ayam ke. Okey, serbuk ikan bilis ke. Okey, dah letak perasa, kacau-kacau dulu bagi mendidih. Mendidih kecil saja ya. Okey, santan dah sebati dengan rebung semua santan dengan
bawang cili, barulah masukkan ketam. Okey, masukkan ke semua ketam. Okey. Okey, masukkan ketam. Ketam ni akan masak, dia akan bertukar warna kemerah-merahan ya. Okey, yang warna biru-biru tu dia akan nampak kemerah-merahan. Ketam yang kecil ni dia agak manis sikit rasa dia. Okey. Okey, inilah resepi masak lemak cili api bersama rebung. Okey, rasa dia memang rasa manis-manis ketam, ada rasa pedas-pedas dia nice saja, tak adalah pedas sangat. Rasa lemak-lemak santan, rebung manis rebung. Okey, siapa yang nak mencuba resepi ni boleh mencuba ya. Okey, nampaknya ketam dah merah. Dah hampir masak dan nak masak. Okey, you all. Yang mana nak boleh ikut resepi ni boleh ya. Simple-simple aja masak. Masakan ala-ala kampung. Masak lemak cili api. Okey, yang mana belum subscribe, tolong subscribe. Please subscribe. Subscribe. Okey, subscribe channel saya. Semoga ia berkembang. Thank you.